Alim, ni makan ni. Ikan ni mak masak khas untuk Alim tau. Sedap. Terima kasih, Mak. Kop, nah. Ambil ikan ni. Makan. Makan tu jangan milih sangat. Mak, aku nak ikan tu. Ikan ni tak boleh lah. Ikan ni untuk mak dengan Alim. Kau ni tak faham ke? Ha? Makan je lah apa orang bagi. Aku dah bagi kau makan pun dah cukup bagus tau. Lim, ikan ni banyak tulang. Biar mak asingkanlah tulang dia. Tak apalah, Mak. Alim dah biasa dah makan ikan tulang. Mak, Alim ingin sangat nak makan ikan masin tu, Mak. Tapi dah habis. Ada je Alim ni. Mak sini kan. Makan. Makan. Terima kasih, Mak. Wahai hamba Allah, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia hingga akhirat, yaitu persaksian tiada Tuhan yang lain kecuali Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulnya. Macam inilah keadaan kampung kita ni. Banyak rumah yang letak di tuan dan kosong. Tuannya dah mati. Anak-anak tak nak balik. Lama-lama buruk. Untunglah dia. Anak-anak sekarang ni, Abang Adi, Kak Rosna, dah tak suka tinggal kat kampung ni lagi dah. Kehidupan sekarang ni dah berubah dah, no. Taib. Semua orang nak hidup dengan cara moden. Tak mudah duduk kat kampung yang ada nyamuk. Kehidupan dah serba canggih. Ros bukan apa, Ros takut nanti satu hari kita tak ada kampung lagi. Kalau kita tak jaga kampung kita daripada sekarang, maklumlah, generasi lama tak lama lagi pupus, ganti generasi baru. Kalau generasi baru ni tak nak duduk kat kampung, lama-lama tak ada kampung lagi. Itu dia buat. Boleh jadi macam tu. Habislah tradisi Melayu kita. Kalau kita semua tak jaga cara hidup kita, siapa lagi yang nak jaga, ya? Dah lah tu, tak habis berborak nanti. Jemput minum. Ulu air ni. Kau ni kenapa? Bola aku ah. Peduli apa aku nak bola ni? Sini baliklah, aku nak bola ni. Ni bola aku lah. Aku kata aku nak kan. Aku nak bola aku baliklah. Ya Allah! Apa benda yang pecah tu? Astagfirullahalazim. Basuh aku. Ni siapa punya kerja ni? Bagi pecah basuh mak ni. Alim? Siapa lagi, Mak? Budak yang paling degil dalam rumah ni. Mak, aku tak buat, Mak. Alim yang tendang bola kena pas bunga ni. Aku tak buat, Mak. Betul, Mak. Kau muka dah tak handsome. Kau pernah menipu lagi, Kau kemas, Mak. Kau kemas. Engkau ni kan tak habis menyusahkan hidup aku tau. Tak habis-habis nak menjanakan barang dalam ni. Apa kena dengan kau ni, Mak, kenapa tak percaya dengan aku ni, Mak? Aku ni bukan anak mak ke? Sebab kau tu anak aku lah. Kau tahu tak? Masa aku lahirkan kau, bapak kau tu gila betina. Keluar dengan betina lain. Kau ni memang bawa malang dalam keluarga aku ni, tahu tak? Dah, kau jangan makan, tahu tak? Hari ni. Kemas pasu tu. Kalau tidak aku toreh aku keruk pasu tu kat muka kau, faham? Alim, dah jom. Mak ada buat ayam masak lemak. Kita makan. Kau tak payah makan. Kau duduk sini. Kemas. Masa abang kecil-kecil dulu. Tu. Kat tepi itulah abang dengan kawan-kawan abang mandi-manda. Balik aja dari sekolah, terus mandi laut. Kadang-kadang dah senja baru balik rumah. Sinilah kejap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Teh, ingat tak? Nap, anak Harun, cucu Pak Talam tu. Ingat tak? Pasal apa pula tak ingat? Nap yang paling degil tu kan? Yang selalu ponteng ngaji tu kan? Nap yang janda kampung yang paling lawa dekat sini. Nap, ni mati kamu. Oh, ya ke? Assalamualaikum. Ni, kenal kan? Halim. Ni anak saya, Halim. Ini Yaakob.
Salam lah. 2 je anak, Naf. 2 je. Dah maaf lah, Akut ni dia ni pemalu sikit. Jarang nak bercampur orang kampung ni. Ni Pak Teh, kalau senang datanglah rumah, singgah-singgah. Sebenarnya kami 2-3 hari lagi dah nak balik dah. InsyaAllah nanti kalau ada masa kami datanglah. Tak apalah, nak balik dulu. Ayolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, pen aku tu. Asal tak guna pen kau ni? Dawan aku habis. Aku nak pakai pen ni. Kau telan ke apa kau punya dawan ni ha? Cepat sangat habis. Suka hati aku lah aku nak telan ke apa tu pen aku. Sekarang ni aku nak pakai pen ni, kau faham? Kau tak nampak ke aku tengah menulis sekarang ni ha? Aku nak pen aku balik. Sini. Boleh apa aku? Aku nak pen balik. Aku nak pen ni lah. Nak pen aku. Ya Allah, apa hal korang ni? Apa ni? Kenapa ni? Akut ni mak, dia ambil pen Alim. Alim minta balik dia tak nak bagi. Cantik sikit ni pen aku lah. Kau ni bilalah nak jadi budak baik ni? Asyik menipu je kerja kau kan? Pen kau ni, kau sedut dawat dia. Ni pen aku lah. Mak, pen aku ni mak. Kau ni pen yang kau tak habis-habis Perangai kau macam bapak kau tu tau. Suka nak merampas orang. Apa kena dengan kau ni? Mak, pen aku mak. Kau jangan cakap lah. Kau ni suka nak menyakitkan hati aku lah. Kau ni ikut keturunan mana? Tak habis-habis buat perangai. Buat sini pen tu. Buat sini. Kau nak sangat? Buat sini tangan kau. Nak sangat? Mak, sakit mak. Mak, sakit mak. Mampus kau kat situ. Menyesal aku beranakkan kau lah. Susahkan orang je. Alim, jom. Nanti Pak belikan pen baru. Biarkan ini. Tak degil macam tu. Assalamualaikum. Dah tak ada. Alif dah tak ada rumah. Lim. Pak bersabar, Lim. Sabar. Kau kenapa senyap aja ni? Ustaz cakap kita kena redha dan terima je segala dugaan yang berlaku. Jadi aku terima tu. Baik betul aku ni, ya. Halim, bukakan penutup mayat. Tu nak tengok jenazahnya. Bolehlah diuruskan jenazah ni. Siapa yang akan memandikan jenazah ni? Saya, Abang Adi. Saya rasa jenazah ni dah boleh diuruskan. Tapi kenapa tangannya tu tak dikiapkan dan matanya tu tak ditutup? Saya dah cuba, Abang Adi. Tapi keras sangat dah. Baiklah.
Alim, aku mari ikut Tok sekejap. Mari. Atuk nak tanya sikit. Alim sayang dengan mak kan? Mestilah sayang. Mak Alim kan. Aku Seorang anak mesti taat dengan ibunya. Saya taat pada mak. baguslah aku nak jadi anak yang taat. Tapi kenapa aku tak nak maafkan mak? Mak selalu pukul aku. Mak tak sayangkan aku pun. Biarlah dia macam tu. Aku cakap tadi aku nak jadi anak yang taat. Anak yang taat mesti sayangkan mak. Mesti maafkan mak. Dia tak akan berasa hati walau apa pun yang mak dia buat pada dia. Syurga ni terletak bawah tapak kaki mak aku. Aku pun tahu perkara tu kan. Tapi Tok, mak selalu lebih-lebihkan Alim ni ha. Apa yang Alim nak semua dapat. Tapi aku secebis kasih sayang pun aku tak pernah dapat Tok. Kita ni sebagai anak, kita mesti sayangkan mak kita. Aku tak kesian ke tengok mak dalam keadaan yang macam tu? Kesian kan? Aku maafkanlah mak ya. Tok tahu aku pun sayang dengan mak kan. Aku mesti berjasa dengan mak. Ya. Baiklah Tok. Baik. Mak, aku bersayangkan mak. Aku maafkan mak. Alhamdulillah. Dah bolehlah diuruskan jenazah ni. Marilah sama-sama kita angkat jenazah ni untuk dimandikan. Kau tutup balik. Penutup jenazah. Weh, mata dia tak mana? Kau tu dah jatuh dah kuih ni. Kau salahkan aku pula. Kau tu yang buta. Ya Allah, kuih mak. Apa ni? Kenapa ni aku? Kau ni kenapa? Kau tahu tak mak susah buat kuih tu? Buat macam-macam nak bagi kau besar, nak bagi kau makan. Kau ni kenapa ni? Kau tahu tak kuih ni dah tak boleh makan. Kau tahu tak? Dia tak boleh makan. Sekali kau makan, kau makan. Aku makan kuih ni. Kau makan. Bukan salah aku, Mak. Salah Alim. Dia langgar. Mak ni memang selalu suka salahkan aku. Alim je betul, Mak. Mak pilih kasih. Sebab kau tu degil. Kau tu tak nak dengar cakap orang. Semua kau nak menjahanamkan barang dalam rumah ni. Bagi kat engkau lah. Makan. أستغفر الله العظيم لا إله
Sekarang kamu berada di alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, kerana keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Macam mana dengan aku dan Alim ni, Taib? PA jemaah kampung dah carikan keluarga dia. Nenek dan datuknya dah lama meninggal. Katanya dapat hubungi Pak Su dia. Tapi besok baru sampai. Tak apa. Baguslah kalau macam tu. Kesian tengok budak-budak ni. Sekolah lagi dah kehilangan mak dengan ayah. Ya. Nasib orang macam-macam kan, bang? Aku, Halim, marilah kita balik ya. Halim sayangkan mak. Nanti kami datang jenguk mak lagi ya. Mak. Mak jangan risau. Kami akan jaga diri sendiri. Kami janji mak. Kami takkan gaduh-gaduh lagi. Halim minta maaf kau mak. Halim sayang mak. Selama ni Halim banyak tipu mak. Halim yang jahat mak. Mengkakuk. Apa ke Halim ya? Lim. Dah tu Lim. Sekarang ni tinggal kita berdua je Lim. Mak dah tak ada dah. Kita kena jaga diri Lim. Kau. Maafkan aku kan. Maafkan aku kau. Aku maafkan kau Lim. Sebagai seorang ibu, besar tanggungjawab untuk menjaga anak-anak ni. Kita tak boleh langsung nak berbagi kasih. Mesti sama-sama dapat. Bila kita tersilap cakap dan tersilap marah, dah jadi doa. Dan doa seorang ibu tu selalu dimakbulkan oleh Allah. Seorang ibu tu mestilah sayangkan anak-anaknya tu sama rata. Tak boleh nak pilih kasih. Ya, bang. Ros cuma ada Johan seorang aja, bang. Dialah penawar, dialah racun. Dialah tempat Ros menumpang kasih. Johan, Mama harap Mama dah memberi sepenuhnya kasih sayang pada kamu, Johan. Kalau Mama ada silap, ada membuatkan Johan marah, Mama harap Johan maafkan Mama. Mama, apa pula Mama cakap macam tu? Johan ni yang banyak buat silap dengan Mama. Selalu tak dengar cakap Mama dengan Ayah. Selalu buat Mama sedih. Johan terasa bila tengok Alim dengan aku. Kecil-kecil dah tak ada mak. Johan yang ada Mama ni pun tak pernah nak bersyukur. Ma, ya. Johan minta maaf, Ma. Ya. Johan minta maaf dengan apa yang Johan buat dekat Ayah dengan Mama. Ampunkan Johan, Ma. Ya. Mama tak pernah berdendam marah pada Johan. Anak-anak diibaratkan syurga pada ibu. Mama dah maafkan. Korang ni semua setan. Kapatan mati. Saya ni memang tak pandai tentang agama ni. Memang saya nak belajar, Tok. Tok akan bawa kau ke surga nanti. Semayang tu cuba kerana Allah Ta'ala. Bukan nak kita pahala. Ya! Korban cinta kerananya.
menaruh noktanya